Sketchfab. Ini sumber untuk download percuma. Sketchfab. Screenshot kalau takut terlupa. Okay, buka Sketchfab. Korang cari 3D model yang korang nak guna. Ada banyak 3D model kat sini. Beribu-ribu. Contohlah, korang nak cari 3D model Goku. Ni 3D model Goku. Banyak Goku ni. Okay, so korang boleh download. Contoh yang ini. Goku ni kita tengok kejap. Dia ada animasi ke? Kejap. Okay, Goku ni ada animasi tapi macam boring sikit lah. Boleh lah. Kita cuba Kita cuba ambil Goku tu. Kejap, kita ambil Goku yang boleh download kejap. Ataupun Goku ni lah. Kita ambil Goku ni dulu. Contoh macam ni. Kita ambil Goku ni. Okay, kita ambil Goku ni Okay, contoh. Okay, so sekarang korang downloadkan saja Goku ni. Okay, downloadkan 3D model. Okay, cantik. Okay, download 3D model. So, saya pakai Android. Bila saya pakai Android, saya kena download file GLB. Okay, faham? Kalau kita pengguna iOS, nak tengok AR kat iOS, kena download file USDZ. Okay, faham? Kalau nak dua boleh tengok, kita kena download dua file lah, GLB dan juga USDZ. Okay, faham? Okay, kemudian korang download sahaja GLB. Saya ni perlahan habis saya ajar ni. Kau je perlahan saya ajar ni. Okay, download GLB sebab handphone saya Android. Okay, bila dah download GLB, korang bawa pergi dekat interaktif link korang. Okay, interaktif link korang ni tengah promo Harga asal RM100.5. Harga promo Ramadan ni RM69 je. Korang boleh buat 100 inovasi. RM69 setahun bersamaan RM5.70 sebulan. Macam-macam korang boleh buat, macam-macam benda korang boleh niagakan. Bukan sekadar buat video, buat website, buat game, buat kad kahwin, buat sistem, belaka boleh. Okay, Nah, kita buka interaktif link yang harga RM69 ni. Siapa nak, tekan saja button merah dekat atas, klik dekat button bio saya. Tengah promo tu RM69. Okay, tekan dashboard, ambil dashboard, kemudian files. Okay, sekejap, saya punya banyak sangat lah. Sekejap, saya delete tu. Boleh lah. Saya upload files, choose file, photos, cari gambar 3D model tadi tu, yang GLB tadi tu. Mana GLB tadi? Kejap mana saya punya GLB tadi, guys? Downloads. Ni Goku GLB ni tadi. Okay, ambil Goku GLB, upload. Okay, dah ada. Ni tadi Goku GLB saya. Okay, dah ada. Okay, lepas tu korang copy. Ni ambil gambar apa ni? Gambar nota ni. Nampak nota tu kan? Okay, ambil gambar nota tu. Okay, lepas tu bawa pergi dekat AI. Ini prompt dia. Bawa pergi dekat AI, korang tulis macam ni. Korang tulis macam ni hasilkan platform untuk view. Tengok betul-betul prompt saya ni. 3D model dan untuk view AR. Hasilkan platform ini menggunakan JavaScript dan juga CSS vanilla. Tulis kod dalam satu penulisan kod HTML yang lengkap. Okey. Ini adalah 3D model yang akan digunakan. Okey. Kita pun paste link tadi. And then paste tadi. Hantar. Itu je. Nah, siapa nak prompt? Ambil prompt saya ni. So sekarang ni dia bergantung kepada 3D model tadi tau. Kalau 3D model tadi okey, okey lah hasil dia. Kalau tak okey, tak okey lah hasil dia. So korang boleh try and adjust. Okay, nah settle. Okay, dia pun buatkan coding kita. Ni semua pakai AI percuma je. Sketchfab percuma. AI Gemini boleh guna percuma. Cuma interaktif link je lah tadi. Tengah promo RM5.70 sebulan. Boleh buat 100 inovasi. Okey kan? RM69 setahun. Okey. Nah, korang kopikan saja coding dia.
Kemudian korang bawa pergi internet korang yang harga RM69 itu tadi. Tekan menu, tekan dashboard dan juga tekan links. Okey, ambil new page. Bubuh dah nama projek korang tadi, Goku kan. Goku apa saja. Pastekan coding. And then create page. Dalam kiraan 1, 2, 3. Boom. Sudah ready. Dalam kiraan 1, 2, 3. Boom. Keluar kau di sini. Tada. Okey, lulus ke tak lulus? Kalau lulus, type lulus. Siapa baru pertama kali tengok benda ni? Welcome to the club. Hijab anda baru saja terbuka. Hijab anda baru saja terbuka. Dah boleh main dah. Ini alat bantu mengajar yang bagus juga tau sebenarnya. Ini pun alat bantu mengajar yang sangat-sangat bagus. Hijabista betul. Nampak? Tak ada ni, tak ada. Tapi ada. Macam mana tu? Okay, So guys, yang ini pun masuk tau bisnes ni. Masuk. Memang masuk bisnes ni. Sebab apa masuk? Sebab saya memang company saya, Interactive Link ni, kita orang dulu bermula daripada benda ni lah. Kita orang dulu memang bermula daripada benda ni. Jadi siapa yang berminat nak belajar semua ni, nak gunakan Interactive Link dengan harga promotion iaitu RM69 untuk 100 inovasi, korang boleh grab ramai-ramai sekarang. Pergi, jangan buang masa korang. RM5.70 sebulan. Lagi murah daripada sepinggan nasi ayam. Korang boleh buat macam-macam. Boleh buat duit tak? Mestilah boleh buat duit. Kalau tak boleh buat duit, buat apa saya nak mengajar? Betul? Macam mana dia orang buat duit? Ini contoh saudara ni. Ini saudara kita ni. Saudara kita ni sebelum ni tak pernah berniaga. Tapi bila dia belajar buat inovasi, buat AR, buat website, buat apa semua, alhamdulillah dia boleh je jana pendapatan. Saya belajar AI jual website RM 80 riban. Bukan RM80 tau. 80 riban dapat income. Ramai ni nak beli. Contoh yang app yang saya buat ni tadi. Yang saya buat apps ni tadi ni kan. Yang saya buat ni kan ni macam AR punya apps kan. Korang tengok tadi IKEA berapa dijual? RM88,000 kan. So kalau yang meniaga pula, sebelum ni mungkin korang tak ada website, korang tak ada landing page, korang tak ada sistem, korang buat guna AI, belajar guna Interactive Link. Macam saudara ni, income dia, profit dia 3 riban sehari. Belajar berapa ringgit? RM5.70 sebulan bang. Okay, jadi kalau yang tak pernah belajar coding, jangan risau, memang kita bina ni untuk korang. Kalau yang tak pernah berniaga pun jangan risau, memang kita bina ni untuk korang. Sebab apa kita bina ni untuk korang? Kalau korang perasan dalam kelas-kelas kita ajar bukan buat inovasi semata-mata. Kita ajar korang buat kad kahwin supaya korang boleh jual kad kahwin. Kita ajar korang buat e-book supaya korang boleh jual e-book. Kita ajar korang bisnes supaya korang boleh berniaga. Kita ajar. Dan kelas ini tiap-tiap bulan ada. Dan ada video rakaman. Berapa semua ni bang? Orang luar kata RM6,000 dah jual satu semester. Ini tak payah satu semester ya bang. Ini setahun RM69 je bang. Baik. Okeylah guys, saya nak end live dah. Jadi siapa yang minta maaf lah, saya rasa saya tak sempat lah nak ajar VR. Sempat lah. Baru 11.30. Saya ingat pukul 12 dah. Nak belajar VR pula ke? Tadi AR, ini VR pula. Nak belajar VR. VR tu apa? VR yang korang pakai dekat kepala korang macam ni. Lepas tu korang akan nampak dunia korang dah berubah. Nak belajar? Ingatkan dah habis. Baru pukul 11.30. Ya Allah, lamanya masa berlalu. Lambatnya masa berlalu. Aku ingat dah pukul 12 dah. Okey lah, tak apalah. Okey, kita ngelas. Okey, tapi ngelas pun jangan lupa yang mana belum dapatkan Sora. Nah, saya belanja korang sekarang. Screenshot sekarang Sora. Okey, yang belum dapatkan Sora. Ni saya belanja ikhlas daripada jiwa saya. Ambil Sora tu. Sora ni nanti korang boleh buat video tau. Satu hari boleh buat 30 video. Durasi 10 hingga 15 saat ni Sora. Nanti screenshot korang salin balik benda ni, korang follow je tutorial tu. Okey, jomlah kita buat VR pula Kita buat VR pula. Okey, jom kita buat VR. Last. Okey. VR. Okey. VR ni dia
nama dia virtual reality. AR, augmented reality. AR ni dia lebih mahal dan lebih ramai digunakan kerana semua orang boleh tengok AR pakai phone masing-masing. Sebab itu AR mahal. Manakala VR tak semua orang boleh guna. Orang yang boleh guna VR, orang yang ada headset sahaja. Sebab apa? Dia boleh masukkan telefon dia dekat headset tu. Tapi biasanya headset tersebut dekat sekolah memang dia orang ada headset. Saya pergi sekolah-sekolah yang dalam bilik sains dia orang memang ada berpuluh-puluh VR set dia orang. Tetapi sayang tak ada konten. Sebab apa tak ada konten? Nak buat konten ni susah, mahal dan ramai tak pandai buat. Okay, so hari ni saya tunjuk korang cara basic, the easiest way untuk buat VR. Let's go. Okay, untuk buat VR, tak payah pergi jauh-jauh. Pergi saja dekat aplikasi yang kita buat AR tadi. Aplikasi apa kawan-kawan? Aplikasi Sketchfab. Mana Sketchfab? Ini dia Sketchfab. Tak payah pergi jauh. Pergi Sketchfab je. Okay. Sketchfab ni simple je sebenarnya. Dia ada kelebihan. Kelebihan dia, contohlah, katakan korang nak ambil tentang gigi, teeth. Nak belajar tentang sains kan, teeth. Okay, contohlah. Saya takut TikTok tak bagi tengok benda ni. Haunted house. Haunted house. Okay, contoh. Ni. Haunted house ni. Okay. Korang tahu tak? Bila korang tekan haunted house ni, dekat dia ni sendiri, dia ni sebenarnya ada boleh tengok VR dah. Nampak tak ada tangga, ada mata kat sini. So korang tekan saja mata tu. Tekan je mata dia. Dan terus jadi VR. Sekejap. Jadi hang Kejap guys. Tekan mata ni. Okay. Boleh tekan terus lah. So korang kena ada device tu. Korang kena ada alat dia. Alat dia tu dia macam remote sikit lah. Saya beli dekat GM baru RM11 alat dia. So nanti korang boleh gerakkan. Korang boleh bergerak jalan kaki masuk dalam tu. Korang kena ada joystick dia lah. Okay, tu joystick dia tu korang kena connect Bluetooth. Macam ni tak boleh. Dia tak boleh. Okay, nanti korang gerakkan je punya joystick tu. Nanti mungkin saya akan pergi GM Kelang hari ni. Kalau saya pergi GM Kelang nanti saya beli benda tu. So nanti korang boleh gerakkan benda tu. Okay, ini VR. Okay. Cuma sekarang ni macam mana kita nak masukkan kita punya VR ini. Korang nampakkan VR tadi kan? Nampak kan? Korang nampak VR tadi kan? Saya buat tadi kan? Okay, nampak kan? Okay, nampak. Kita buat. Okay. So, sekarang ni, VR ni, biasanya orang guna kalau orang nak buat treasure hunt. Orang nak ajar tentang jantung lebih dekat. So, diorang ni boleh berjalan, boleh immersive experience lah. Biasa orang guna VR macam tu lah. Kan? Okay. So, cara dia simple je. First of all, nampak tak butang embed ni? Nampak tak butang embed ni? Ambil je embed. Kan? Bawa embed, copy clipboard dia. Bawa pergi dekat AI. Mana-mana AI, senang je. Okay, pergi kat Gemini. Tulis macam ni. Hasilkan landing page yang memaparkan embedded project ini. Ini adalah file. Ini embedded project daripada Sketchfab. Itu je. Senang je. Tukar. Ini embedded project ini. Nah, hasilkan page ini menggunakan JavaScript dan juga CSS vanilla. Tuliskan kod dalam satu penanda kod HTML yang lengkap. Ini adalah embed. Ini adalah link embednya. Itu je. Alah, okay, dah settle kan? Korang pun bagi je embed file tadi. Sorry lah guys, nampak macam gempak je kan? Macam, Tuan Fitri ni macam nak ajar benda yang gila-gila bapak ni, payah ni. Ambil nota lah siap-siap kan, takut terlupa. Padahal
Ini je. Okay. Cuma korang kena kreatif lah. Macam mana korang nak buat yang power kan. Mungkin korang nak buat embedded. Contoh lah, macam korang buat rumah tadi kan. Kan kita buat 3D model awal-awal tadi kan. Apa kata korang buat 3D model yang korang sorok barang-barang dalam rumah kan. So nanti bila pengguna nak main benda tu, nanti dia masuk dalam rumah. Dia gerakkan kepala dia. Dia cari mana barang ni. Macam tu kan. So korang buat research lah. Ada banyak je dekat luar sana. Diorang meniaga embed VR ni. Okay dah. Contoh. Ataupun korang buat e-book. Korang buat e-book tentang dinosaur kan. So budak-budak boleh masuk zoo dinosaur. Dia tengoklah macam mana zoo dinosaur. Habis je buka benda tu, je baca balik. Oh, ini adalah dinosaur kan. So itu bergantung pada kreativiti korang lah. Macam mana korang nak buat inovasi korang ni. Okay, dah settle kan? Dah settle, kopikan kod, bawa balik pergi dekat interaktif link kita yang harga RM69 sahaja untuk 100 inovasi. Kelas ada, group support ada kan. Ambil je create new page, bubuh apa saja kat sini, letak apa saja kat sini, pastekan kod, kemudian create page 1, 2, 3, bam. Rumah berhantu. Adakah anda berani melangkah masuk, terokai setiap sudut misteri dalam pengalaman 3D interaktif yang menyeramkan ini? Lihat model 3D anda. Play sekarang. Masuk jadi VR. Dah. Dah. Kacang ke tak kacang? Tadi gerak payah aku nak gerak benda ni. Senang je kan? Kacang kan? Dah. Itu sahaja. Okey, belajar. Belajar sesuatu. Kalau belajar, tak belajar lah guys. Dah. Kena praktis. Kena praktis. Okay. So inilah contoh web app. Ini pun web app. Okay. So guys, sebenarnya korang boleh buat macam-macam lagi lah guys. Ini just sedikit sajalah. Korang nak buat game, korang nak buat apps, korang nak buat sistem, nak buat macam-macam lah. Korang kena banyak perhatikan keadaan sekeliling dan kena mula lihat masalah sebagai peluang. Kenapa saya cakap macam tu, masalah sebagai peluang? Contohlah, katakan korang ada masalah yang selama ni korang rasa, susahnya aku nak kumpul resip kan. Resip-resip pembelanjaan aku ni susahnya aku nak kumpul kan. So selama korang treat dia sebagai masalah, korang akan nampak dia sebagai masalah. Tapi apabila korang nampak ia sebagai peluang, apa kata aku buat inovasi yang memudahkan aku record resit pembelian aku. Setiap kali aku masukkan dalam resit pembelian aku, nanti dia akan keluarkan detail-detail macam ni. Sebagai contoh, ni ada user kita buat. Ni dia buat sistem resit dia. Boleh scan QR code. Ini orang yang pandang sesuatu tu bukan masalah, dia pandang sebagai peluang. So terciptalah inovasi dia untuk memudahkan dia record pembelanjaan seharian mereka. Setuju ke tak setuju guys? Kita kena tengok masalah sebagai peluang. Setuju ke tak setuju? Korang tahu tak? Kerana mindset seperti inilah terciptanya mentol. Kerana Thomas Edison, sewaktu dia cipta mentol, dia ada satu masalah yang sangat besar. Masalah apa? Dia tidak boleh study dalam keadaan gelap. Oleh kerana dia tak nampak dia sebagai masalah, dia nampak sebagai peluang, maka dia mencipta mentol. Dan itulah yang berlaku apabila kita melihat masalah sebagai peluang. I always want problem. Okay? Okay lah guys, itu sahajalah daripada saya. Boleh try buat e-book resepi pun boleh abang kakak yang mulia. Boleh. Tak ada masalah. AI percuma kat tangan korang. Apa benda lagi masalahnya? Pergi je buka kat AI korang, bagi tahu dia nak buat e-book resepi. Apa susah? Pergi dekat AI, cakap, kau tahu tak resepi nak buat resepi nak buat nak buat ikan patin tempoyak contoh. Tanya dia,
Jangan tanya saya, tanya AI. Contoh, kau tahu tak nak buat resepi ikan patin tempoyak? Contoh, tanya tanya dia tu. Tanya dia dulu, dia tahu tak? Dia pergi cari jawapan dia. Boleh buat tak benda ni ya? Dia pergi cari kejap. Bang, nak buat app masa tu macam mana? Web app tuan buat macam mana? Okay. First of all, kita kena tahu apa itu web app. Web app adalah aplikasi yang diakses menggunakan internet web. Itu web app. Mobile app tu apa? Mobile app adalah aplikasi yang dimuat turun melalui Google Play ataupun iOS ataupun dipanggil sebagai native app. So, bila kita buat web app, tak kira lah apa saja aplikasi sekalipun. Contohlah macam saya buat aplikasi ini tadi. Yang saya buat resit ni tadi. Ini aplikasi yang memudahkan kehidupan harian kan? Tetapi aplikasi ini boleh diakses dengan hanya carian Google dan hanya orang boleh search tekan link dan boleh guna. Automatically, dia dipanggil sebagai web app. Faham? Faham Itu web app. Kalau korang tanya macam mana kita buat web app, sama je macam saya buat tadi. Saya buat game, saya buat apa semua tadi tu. Aplikasi saya buat tadi tu, tetapi dia diakses melalui web. Itulah web app. Okay, beza. Jangan confuse. Web app tu apa? Native app tu apa? Aplikasi app. Beza tu je. Cuma, okay, ini saya selalu pesan kepada innovators. Innovators, kalau korang ada cita-cita nak buat aplikasi macam Grab, jangan tengok Grab itu sebagai aplikasi, tapi tengok bagaimana sistem Grab itu memudahkan pengguna dia. Kalau korang tengok Grab itu sebagai aplikasi, itu yang korang tiba-tiba nak buat apps, nak buat macam Grab, sistem macam Grab, tapi kena ada apps. Itu masalah dia. Sebab korang, mindset korang, aku nak jadi macam Grab, jadi aku kena ada apps. Bukan. Itu bukan mindset startup founder. Mindset startup founder, korang kena pastikan inovasi korang diguna dan menyelesaikan masalah orang. Itu mindset sebenar founder startup. Bukan buat apps. So, bila itu korang punya mindset, iaitu aplikasi digunakan dan juga orang ramai boleh akses, strategi korang akan berubah. Strategi korang akan buat apa tahu? Korang akan buat sistem korang ini tapi dalam bentuk web app dahulu. Kenapa web app? Sebab korang tahu korang bukannya sesiapa pun dan masakan orang sanggup nak download apps korang kerana nama korang adalah Abdul dan kerana korang kata claim apps aku ni boleh selesaikan masalah korang. Tak ada orang akan download apps. Percayalah cakap saya. Dia nak pergi Google kejap, nak pergi download apps apa semua kan. Storage pun nak delete. Tak ada orang. Percayalah cakap saya. So, sebagai mindset founder, korang kena fikir jalan. Macam mana aku nak orang test inovasi aku dulu supaya dia tahu inovasi aku ni boleh selesai masalah dia orang. Aku buat web app dahulu. Bang, nama saya Fitri. Ini saya punya inovasi. Abang nak guna tak? Nak guna macam mana? Nak abang scan je QR code ni, abang terus boleh guna. Trap, dah terus boleh guna web app. Tak payah download apps. Bang, saya ada aplikasi ni bang. Abang nak try guna tak? Macam nak guna? Abang Google je. Resipku MK. Resip, pop, terus boleh guna. Dah, terus boleh guna. So, bila dah ada guna, korang akan dapat record tau. Oh, berapa ramai pengguna, berapa lama dia orang guna sistem korang. Kan? Ramai tak guna. Dah ada database tu. Bila dah dapat database tu, sebagai founder, korang bawa dataset tersebut, pergi jumpa angel investor ataupun pergi jumpa funder korang. Hi, this is my system. This is the data pengguna saya yang menggunakan sistem saya. Ini yang orang sanggup bayar. Ini yang diorang banyak kali guna. Dan sekarang ni saya nak pitching bahawa sistem saya ni boleh dapat funding daripada anda 500 riban dan sama-sama kita akan bina aplikasi ini supaya orang ramai boleh guna lagi. So, bila dapat 500 riban, baru korang buat apps. Bila buat app, 500 riban tu apa?
Korang buatlah marketing. Bakar 500 riban tu supaya orang download apps korang. Rugi bang macam ni bang. Rugi. Siapa kata rugi? Siapa guna Tashengo? Siapa ingat dulu Tashengo dulu nak guna, bukan ke dia tawarkan kepada kita RM5 ke RM10? Bang, kau download apps Tashengo ni, aku bagi kau RM10. Betul tak? Betul tak kan? Mula-mula dulu. Setuju tak? Kan dia bagi kita duit kan. Mula-mula dia tak akan suruh pun, bang, download. Orang memang takkan download lah apps tu. Zaman tu Tashengo orang pakai kad dia. Skeptical orang nak download apps kan. Tapi bila dia kata download lah app, dapat RM10. Saya ingat lagi RM10 pertama saya beli burger dekat Tampin. Ingat lagi. Masa tu tak ada duit. Saya ada Tashengo. Boleh bayar pakai Tashengo. Terus saya beli burger. Ingat lagi. Start sampai itulah. Sampai hari ni saya ada aplikasi Tashengo dalam phone saya. Okay. So itulah mindset founder. Jadi saya bukan nak halang korang buat apps. Tapi kalau korang ada jiwa nak jadi macam Grab, nak jadi macam Airbnb, nak jadi macam Oyo, nak jadi macam Booking.com, so strategy thinking sebagai founder, bina web app dahulu. Jangan tiba-tiba labur duit korang pergi bina apps. Percayalah cakap saya, app tersebut akan tersidai, akan tersimpan dekat bawah katil korang selama-lamanya. Tak ada orang nak guna pun. Finishing saya strong ni. Strong finishing saya ni. Finishing strong tak strong. Sambung balik buat pattern terpoyak tadi Okay, boleh faham Okay. Strong finishing saya ni. Okay, kita penghabis. Pengelas. Ebook. Okay, kita ambil ebook tadi. Okay, nah, ebook kan. Okay, kita dah dapat ebook nampak? Dia pun dah bagi kita cara-cara masak ebook. Masak kita punya resepi kita ikan bakar, ikan patin. So kalau korang tu, korang buat je macam ni. Hasilkan ebook resepi interaktif untuk memasak untuk resepi ini. Okay, hasilkan resepi ebook, hasilkan page ini menggunakan JavaScript dan juga CSS vanilla. Tuliskan kod dalam satu penulisan kod HTML yang lengkap dan sempurna. Dah, hantar. Saya dah jumpa host yang best. Alhamdulillah. Terima kasih tuan. Saya ni memang suka bercakap. Dulu saya sebelum saya berniaga, saya mengajar. Saya mengajar dekat UiTM. Tapi zaman tu nak mengajar lama-lama kena ada master. Saya tak ada master kan. Jadi minat nak mengajar tu sampailah saya buka syarikat saya 2014. Sekarang saya buka startup dan saya rasa saya cakap kat staff saya, tak payah jadi live host, aku jadi live host. So adalah rezeki kita berjumpa satu sama lain kan. Kalau tak saya student ATM. Saya pun dulu student ATM juga. Tapi saya bukan student IT bang. Saya mengajar budak-budak design. Saya dulu belajar buat barang kemas. Siapa pernah belajar? Siapa tahu yang UiTM ada ajar buat barang kemas? Siapa tahu? Saya belajar buat barang kemas dulu. Nama fakulti saya Fine Metal. Dia ada dua meja. Satu majoring dalam buat jewellery, satu lagi majoring dalam buat teko. Teko buat kuali semua tu kan. Tu saya tu, Silver West. Saya dulu tukang. Saya dulu bercita-cita nak jadi tukang pembuat teko. Buat teko. Tapi bila saya kata payah aku nak kaya buat teko ni kan. So saya pun masuklah bidang teknologi. Tukang emas dulu tapi saya bukan buat tukang emas. Saya buat, kalau ni korang pernah dengar tak Royal Selangor? Royal Selangor lah yang famous kan. Tak banyak peluang pekerjaan dia kan. Royal Selangor kan. Royal Selangor yang buat teko, buat apa semua. Tu budak-budak universiti UiTM belajar situ tu. Okey, resepi. Okey, resepi Okey, kopikan kod. Tapi lama dah saya grad, lama dah. Saya mengajar dulu 2013 tak salah 2012 2013 saya mengajar.
Lepas tu saya buat Aleta Enterprise, Aleta Sedang Berhad 2014. Sampailah Learn. Okay, Learn dah zaman AI. So saya mengajar kat korang je lah. Okay, buka Internet korang yang harga RM69 tu. Ni Internet ni, siapa yang nak korang grab je kat sini. Harga promo RM69 saja. Siapa nak join korang pergi je kat saya punya bio atas ni lah. Ini klik kat atas ni. Pergi dekat profile saya, TikTok saya. Pergi kat bio tu. Ni. Tiba-tiba dah ada orang nak join kan. Mungkin tak sempat saya explain tadi kan. Ni. Pergi je kat topik saya. Lama je nak loading. Kejap pergi kat topik tu. Pergi tengok ni. Mana pula saya punya entar teling ni. Ni korang klik je ni. Klik je kat atas ni bio ni. Bukan programmers tapi innovator ada kat link ni. Harga promo. Harga asas RM1.5. Harga promo RM99 je. Okey, ada kelas tiap-tiap bulan. Yang mengajar programmer bukan saya. Saya mengajar bab bisnes je. Okey, korang tekan button menu. Korang tekan dashboard. Korang tekan links. Okey, jom tengok resepi tadi. Resepi. Apa tadi? Ikan patin tempoyak. Create page. Okay, and take a look now. Biar betul. Kenapa rumah batu ke saya silap kopi? Kejap. Saya silap kopi lah. Sorry. Kejap. Ini saya kopikan kod. Sekali lagi. Buang dulu. Mana tak patut buang. Refresh start. Okay, new page. Bubuh apa saja. Pastekan kod. Okey, create page 1, 2, 3. Tu ikan patin tempoyak. Bahan-bahan tambah. Ni dah ada. Okey, cara memasak. Langkah pertama, didihkan kuah. Seterusnya, masukkan herba. Seterusnya. Tapi nak cantik korang bubuhlah gambar. Kan, nak cantik kan. Nak cantik bubuh gambar. So kalau tak cantik lagi macam ni, korang suruh macam ni. Okey, sila percantikkan UI page ini menggunakan tema masakan yang menyelerakan. Tema apa Tema ikan patin tempoyak. Macam mana dia buat tu? Ikan patin tempoyak. Kejap kita tengok macam mana tema dia. Okey, hasilkan kod landing. Hasilkan apa? Tuliskan kod dengan lengkap dan sempurna dan jangan tukar apa-apa selain minta. Alright, hantar. Okey, ada apa soalan nak borak? Time nak live dah, nak habis lah ramai masuk. Korang ni. Hai semua. Follow saya. Yang mana belum pernah follow saya. Yang mana nak belajar vibe coding ataupun nak belajar guna AI dengan betul, daripada buat video ke, buat gambar ke kan. Saya ajar korang daripada AI percuma je. Okey, contoh Grok saya ajar tadi awal-awal tadi kan, percuma. Sora, percuma. Kan? Cuma interactive link je lah. Ini pun tengah ada promo. Okey, yang mana nak tengok apa benda interactive link ni boleh buat, korang tinggal copy je coding dia. Ni saya tengah buat tema ikan patin tempoyak. Macam mana agaknya logik AI buat sesuatu yang bertemakan ikan patin tempoyak. Bila lagi kelas? Esok. Kalau tak esok, petang ni. InsyaAllah tengok macam mana. Tengok saya punya rumah saya tadi ajak pergi Kelang. Kan? Saya hari weekend ni itulah tugas saya. Tapi kalau hari weekdays, saya akan live pukul 8 pagi, pukul 10 pagi pun saya akan live, pukul 2 petang pun saya akan live. Okey, itu kalau hari weekdays. Hari-hari insya-Allah. Weekdays kalau hari-hari. Start pukul 8 pagi sampai pukul 7 sampai pukul 9 pagi. Pukul 10 sampai pukul 12 weekdays Pukul 2 sampai pukul 4 weekdays. Kalau weekend ikut nasib lah. Kalau petang ni ada lah. Okay, ni saya tetelan. Saya kopikan kod. Bawa balik pergi Internet Link. Jom kita tengok. Tema apa tadi guys? Tema ikan patin tempoyak. Saya pun tak tahu apa logik dia. Okay, clearkan kod yang lama.
Masukkan kod yang baru. Mari kita tengok ikan patin tempoyak punya resepi. 1, 2, 3. Korang nampak ke apa tema dia? Nampak warna urinnya ni? Saya pun tak tahu lah. Ikan patin tempoyak warna urin. Okey lah. Itu je Okey guys, terima kasih guys. Selamat berkenalan semua yang baru join, yang baru dapatkan entertaining. Thank you very much. Okey, terima kasih yang menemani saya daripada pagi tadi sampailah sekarang. Saya harap perkongsian